Wow, ya, dari penerangan tadi ya, semua kawan-kawan ya, teman-teman ya. Wah, kita dah dapat lihat dah ya, betapa lumayannya bila kita menjadi usahawan di Bayo di sini. Kita dapat 3 kejayaan. Kita akan berjaya di dunia, 2 perkara, iaitu berjaya sihat, berjaya kaya raya. Di akhirat insya-Allah kita berjaya, kaya pahalanya. Dan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dapatkan ni semua, untuk dapatkan kejayaan ni, kita memerlukan sedikit keberanian pengorbanan daripada harta kita. Semua orang ada harta. Ada duit tunai, ada duit di bank, kau ada kereta, ada rumah, ada tanah, ada emas, ada macam-macam simpanan atau harta benda yang kau orang ada lah. Untuk kita mengubah hidup dan mencapai impian, di Bayo di sini, kita hanya memerlukan sedikit saja daripada harta-harta kita tu tadi. Contohnya kalau dalam gambar rajah tu ya, hanya satu titik dekat bawah tu aja. Kita guna sekejap. Ya, dan dengan kita menggunakan formula Go148, ajak orang ramai untuk bertukar ke gula O, tinggalkan gula pasir. Satu orang macam kita ni tadi, diri kita promote, ajak orang ramai, minimum 4 orang, setiap satu orang untuk bertukar ke gula O dari gula pasir. Dan insya-Allah dalam 8 bulan kita berjaya menjana pendapatan yang sungguh banyak. Ya, boleh cecah sehingga 26 juta ringgit sebulan untuk satu ID. Ini sebulan. Okey. Dia akan beranak pinak duit tu menjadi membesar. Kalau sebelumnya tadi satu titik daripada harta kita, sekarang ni dia lebih besar daripada harta yang kita ada tu. Asalnya kita gunakan sedikit saja daripada duit simpanan kita tu. Dia boleh beranak-anak menjadi lebih banyak. Sehingga 26 juta dan dapat kereta free. Gratis. Ada wang tunai lagi, ada macam-macam lah. Jadi kalau kita nak untung lebih banyak, kita belanja sebanyak 5,200 untuk ID yang paling besar, dan juga kita standby 6 ID lagi tu kita ambil DX10 pun tak apa, RM10, RM10, RM10. That's why kita kena belanja sedikit daripada harta kita itu sebanyak RM5,260 untuk 7 ID supaya kita dapat 7 manfaat. Wang tunai sebanyak RM26 juta. Kali dengan 7 ID boleh cecah sehingga RM185 juta ringgit sebulan. Dan kalau di Indonesia boleh capai sampai rupiah 657 miliar. Banyak sekali itu. Dan kita juga boleh dapat kereta free ataupun gratis sebanyak 7 biji. Tapi kalau boleh, kita ambil 2 je kereta tu, yang 5 tu kita tukar untuk rumah banglo. Dan juga dapat pendapatan yang cukup besar macam ni. Jadi, sekarang juga, ya, kau kena keluarkan duit untuk bergabung dengan Bayo Rich. Kita belanja 5,260 sebagai benih bisnes kita. Ya. Dan hendaklah ya, korang semua guna duit yang paling bersih, yang paling suci. Sebab kita nak jadikan dia benih bisnes di Bayo Rich ni. Jangan duit tipu orang ataupun macam-macam. Kita tak mahu ya. Nanti bisnes tu tak barakah, dia tak akan jadi. Jadi gunakan duit sendiri. Jangan pinjam orang, duit sendiri. Kalau dah tak ada sangat, apa nak buat kan? Boleh pinjam, tapi pastikan kau bayar balik. Ya, pokoknya ialah benih kepada duit bisnes ini mestilah duit yang paling bersih, paling suci, sebab kita nak jadikan benih kepada pohon bisnes kita itu supaya bisnes kita itu tumbuh subur dengan pantas dan dipenuhi dengan keberkatan. So insya-Allah lah ya, kita sama-sama ambil peluang ni dan kita berjuang 100% sungguh-sungguh mengikuti formula Go148. Ya, kita guna sedikit daripada simpanan kita, insya-Allah ya, dia akan menjadi lebih banyak. Bak kata orang tu jadi apa? Kita boleh sampai tahap kaya raya bersama.